Waktu pertanyaan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isli li sadri wa yassir li wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni minka. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi yang berhormat. Kita mula sesi pagi ini dengan waktu pertanyaan Menteri. Dengan sedemikian, saya mempersilakan Puan Hajah Roziah binti Ismail yang berhormat Ampang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ampang minta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan status pelaksanaan dan bilangan peserta industri dalam Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRES), hasil penilaian semula kadar Sistem Access Charge (SAC) dan implikasinya terhadap sasaran menjadi hub pusat data serantau dan kos operasi DC serta program CGPP dan BESS ataupun BESS. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman dari Berhormat, kerajaan terus komited untuk memastikan peralihan tenaga negara dilaksanakan secara seimbang berdasarkan prinsip keselamatan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian selaras dengan aspirasi Pilihan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara ataupun singkatannya NETA. Termasuklah memperkukuh akses kepada bekalan elektrik hijau bersaing bagi menyokong agenda Peralihan Tenaga Negara serta menarik pelaburan berkualiti tinggi termasuk daripada sektor pusat data ataupun data center DC. Yang Berhormat Ampang, ada 3 soalan. Jadi bahagian pertama program Corporate Renewable Energy Supply Scheme ataupun CRES dan semakan System Access Charge SAC. CRES telah dilancarkan pada 26 Julai 2024 sebagai satu mekanisme pasaran yang membolehkan pengguna korporat mendapatkan bekalan elektrik tenaga hijau secara terus daripada pemaju tenaga boleh baharu ataupun TBB melalui akses pada rangkaian grid. Pelaksanaan CRES turut menyokong aspirasi negara untuk mempercepat pembangunan TBB selaras dengan sasaran mencapai 70% kapasiti terpasang TBB menjelang tahun 2050. Sehingga Mei 2026, sebanyak 11 pemaju CRES telah berdaftar yang melibatkan 8 pengguna hijau ataupun green consumers yang terdiri pada syarikat pusat data, industri teknologi tinggi dan sektor pembuatan. Jumlah kapasiti tenaga boleh baharu yang terlibat adalah sekitar 3 gigawatt. Penyertaan ini mencerminkan minat yang positif daripada pihak industri terhadap mekanisme bekalan elektrik hijau secara langsung, khususnya bagi memenuhi permintaan pengguna korporat berskala besar. Berhubung dengan sistem Access Charge ataupun SAC, kerajaan telah melaksanakan semakan kadar SAC pada Ogos 2025 bagi memastikan charge yang dikenakan adalah lebih kompetitif. Hasil semakan tersebut, kadar SAC bagi bekalan tetap ataupun firm supply dengan izin telah dikurangkan daripada 25 sen kilowatt-jam kepada 20 sen kilowatt-jam. Manakala bagi bekalan tidak tetap non-firm supply dengan izin dikurangkan daripada 45 sen kepada 40 sen kilowatt-jam. Ini mewakili pengurangan 20% bagi kategori firm supply dan 11% bagi kategori non-firm supply. Pengurangan kadar SAC ini telah meningkatkan kebolehsanaan komersial projek TBB dan mengukuhkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan hijau. Sebarang pelarasan kepada SAC perlu dibuat secara berhati-hati berdasarkan prinsip pemulihan kos yang munasabah ataupun dengan izin reasonable cost recovery supaya kos yang dibayar oleh pengguna CRES tidak dipindahkan kepada pengguna elektrik yang lain. Untuk bahagian kedua, iaitu Corporate Green Power Program CGPP dan Malaysia Battery Energy Storage System Tender MyBESS. Berhubung dengan CGPP, program ini telah memainkan peranan penting sebagai mekanisme perintis kepada pelaksanaan akses pihak ketiga, third party access dalam sektor elektrik negara. Walau bagaimanapun, pelaksanaan CGPP mempunyai beberapa limitasi struktur, memandangkan ia beroperasi melalui mekanisme Virtual Power Purchase Agreement. Sehubungan itu, CRES telah diperkenalkan sebagai evolusi pasaran
dengan mengambil kira prinsip pengguna grid secara adil, ketulusan kos serta pemulihan kos sistem melalui SSC. Selain itu, kerajaan turut memperkenalkan Malaysia Battery Energy Storage System tender MyBEST bagi mempercepatkan pembangunan sistem penyimpanan tenaga bateri atau Battery Energy Storage System. Penggunaan BEST akan membantu meningkatkan flexibility grid, mengurangkan isu intermittency TBB, memperkukuh kestabilan sistem elektrik dan menyokong keperluan bekalan yang lebih berkualiti pada sektor pusat data yang memerlukan tahap kebolehpercayaan bekalan yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, kerajaan berpandangan bahawa KRES dan penggunaan BEST merupakan komponen yang saling melengkapi dalam usaha mempercepatkan peralihan tenaga negara serta menyokong sasaran negara mencapai 70% kapasiti terpasang tenaga boleh baru menjelang tahun 2050. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Ampang, silakan soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dapati sebenarnya kalau ikut daripada 2024 yang lepas, kita lihat di sini Kementerian Petra telah pun menetapkan satu hala tuju yang baiklah pada saya, iaitu kita mahu lihat penggunaan solar yang lebih menyeluruh dan bersepadu di semenanjung Malaysia khususnya dengan membenarkanlah si KRES ni wujud. Ya. Tetapi kita nampak semacam adanya sedikit pelbagai kos-kos sampingan seperti servis SAC yang saya sebut dan yang telah pun dijawab oleh Ibu Menteri tadi, yang kita rasakan seolah-olahnya ada sedikit halangan lah kepada pihak-pihak yang ingin masuk ataupun terlibat. Jadi soalan saya, ya Datuk Yang Ketua, Ampang ingin meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan bilangan perjanjian SIKRES yang telah pun disahkan, yang saya tadi pun dengar agak rendah semenjak program ini dilancarkan. Jadi memandangkan kerajaan nak meletakkan Malaysia ini sebagai hub dan yang terkemuka di serantau, saya yakin perkara ini perlu perhatian. Jadi tambahan daripada soalan itu, selain bilangan yang saya perlukan, soalan saya, apakah halangan utama sebenarnya? Apakah ia datang daripada segi regulatory kita ataupun teknikal ataupun dalam konteks komersial juga? Sebab yang menyekat, saya nampak benda ni banyak menyekat, boleh dikatakan yang datang berjumpa dan sebagainya, katanya menyekat daripada off-taker untuk mementerai perjanjian. Dan seterusnya Yang Berhormat, tambahan adalah apakah langkah-langkah lah, kalau itu halangannya, apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan bagi mempercepatkan kementerian untuk memberikan perjanjian ini dapat dimeterai. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Yang Ketua. Seperti mana saya katakan awal tadi, ada 11 syarikat yang telah pun memohon. Dan daripada 3 syarikat tersebut, 3 sudah pun berada di tahap yang agak advance. Maknanya mereka sudah pun ada komitmen MOU dengan pembeli yang kemudian untuk membuat proses. Maknanya ada penilaian-penilaian yang perlu dibuat oleh mereka, kajian sebelum mereka memuktamadkan dari segi di mana dan apa yang harus dilaksanakan untuk membekalkan KRES tersebut. Untuk makluman, isu kita dah berjumpa dengan libat urus dengan industry players. Bila saya kata industry players ni, dia termasuklah juga power generator, dia termasuk juga pengguna, termasuk juga bank yang akan memberi pinjaman kepada pihak apa, dan pelbagai lagi lah stakeholders yang terlibat. Dalam libat urus pada 25 Mei tersebut, kita mendengar dan mendapat maklum balas. Dan kita dapat, boleh katakan, summarize lah dia punya isu-isu yang dikenal pasti. Pertama sekali ialah berhubung kait dengan bankability. Keboleh bankkan projek TBB untuk menarik pembiayaan daripada bank. Yang kedua ialah sebelum ni banyak kontrak yang perlu ditandatangani kalau mereka nak melaksanakan KRES. Jadi kita nak mengenal pasti struktur kontrak dan perjanjian komersial ini akan lebih dipermudahkan. Yang ketiga ialah memperkukuh ketulusan berkaitan mekanisme Renewable Energy Certificate bagi memenuhi keperluan ESG syarikat antarabangsa. Yang ini perlu juga. Yang keempat ialah menilai semula struktur sistem access charge supaya isu yang dibangkitkan oleh industry players, pertama sekali ialah dia kena ada certainty. Yang kedua, dia kena predictability. Dan yang ketiga ialah transparansi. Jadi ini yang sedang kita perincikan. Kita sudah dapat maklum balas secara lisan dan juga secara bertulis.
dan akan diperincikan oleh ST sebelum kita umumkan apa lagi langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan bahawa sistem ini adalah yang kompetitif, yang baik untuk industri players. Pada masa yang sama, kita nak menjaga 3 perkara asas dalam negara kita. Pertamanya, keterjaminan bekalan. Kedua, kemampuan. Dan ketiga, sustainability. Jadi grid sistem semuanya kena jaga juga supaya tidak akan terjejas dari segi keterjaminan bekalan. Akhirnya kepada rakyat kita tidak akan terjejas bila kita memperkenalkan apa sahaja kaedah untuk menarik pelabur dan menjamin kelangsungan ekonomi negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih di atas peluang untuk menanyakan soalan tambahan. Saya ingin tahu apakah cabaran terbesar dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub digital dan tenaga hijau ASEAN sambil mengekalkan keselamatan tenaga dan kemampanan ekonomi negara, dan sejauh mana landscape bekalan tenaga hijau di Malaysia cukup kompetitif untuk bersaing dengan negara-negara serantau bagi menjamin Malaysia menjadi destinasi pilihan kepada pelabur asing untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan dalam masa yang sama, Malaysia tidak menggadai kedaulatan tenaga semata-mata demi keuntungan jangka pendek. Dan sejauh mana galakan diberi kepada syarikat-syarikat swasta untuk menjadikan mereka syarikat IPP yang menyertai sektor bekalan tenaga bersih sekaligus mempercepatkan langkah Malaysia ke arah mencapai sasaran pelepasan gas rumah kaca sifar menjelang 2050. Minta penjelasan. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Seperti mana saya katakan tadi, pertama sekali kita melihat bahawa negara kita perlu memastikan keterjaminan bekalan. Kedua, bekalan tenaga yang mampu dibiayai bukan saja oleh rakyat kita tapi juga oleh industri. Yang ketiga, kita menjaga kelestarian alam. Bagaimana kita nak imbangi? Pertama sekali untuk kita menghasilkan tenaga yang boleh baharu, tenaga hijau, sebab kita beralih pada ekonomi hijau dan juga ekonomi digital. Jadi renewable energy adalah komitmen negara kita menjelang 2050 kita kena bekalkan tenaga boleh baharu sebanyak 70%. Sekarang ini kita dah mencapai hampir 33%. Menjelang 2030 target kita 35%. InsyaAllah kita akan capai lebih awal lagi. 2040 kita kena capai 40%, kemudian 2050 iaitu 70%. Itu komitmen kita. Dan dalam itu kita kena melihat dari segi bekalan tenaga, apakah mix, apa campuran yang kita nak ada di negara kita. Yang paling cepat sekarang ini solar. Dan solar diperlukan juga sebab solar ini sifatnya tidak tentu. Siang kadarnya tinggi, malam tak ada. Jadi bagaimana kita nak jimatkan tenaga yang dikeluarkan pada waktu siang supaya kita dapat simpan untuk dijanakan pada waktu malam. Sebab itu kita kena perkenalkan juga bateri storage system. Ini semua dah kita buat. Dan bila kita laksanakan, ianya dibuat secara open tender untuk menggalakkan pertama sekali penglibatan secara telus semua pihak. Ada juga di pihak luar negara yang berminat. Dasar kita ialah kalau ada daripada luar negara, majority shareholder mesti di kalangan syarikat tempatan. 51 mesti daripada equity-nya dimiliki oleh rakyat tempatan. Itu dasar yang kita laksanakan untuk memastikan bahawa ianya akan membantu membangunkan juga industri tempatan kita. Sebab itu yang bagaimana kita nak imbangi, pertama keperluan menghasilkan tenaga. Tapi pada masa sama memastikan grid sistem kita terjamin. Ini yang cabaran paling tinggi. Tapi pada masa sama ialah akan ada pihak yang boleh memberi pinjaman. Ini juga menjadi isu yang perlu kita imbangi. Kalau kita nak buat program tapi tidak ada pihak yang memberi pinjaman, jadi ianya tidak akan berjaya. Sebab itulah kita melaksanakan engagement, libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali dan ianya friendly bukan saja untuk syarikat tapi juga
memenuhi kehendak komitmen kita bukan saja pada negara tapi pada dunia, iaitu kelestarian alam sekitar akan kita jaga dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Datuk Yang Bertuan. Terima kasih Yang Berhormat.